So geng, ini adalah hutan nanik berada di kawasan hutan dekat Kedah dan juga di satu kawasan tasik yang agak famous dekat negeri Kedah, tasik yang besar lah korang. Jadi dekat sini adalah satu tempat yang banyak kisah geng, kisah misteri dan kisah sejarah pun ada. Dan hutan yang kita masuk, yang kita nak masuk nanti adalah satu kawasan hutan yang pernah dilalui, pernah diduduki geng. Dulu orang cakap 10 tahun lepas masih ada lagi pondok-pondok yang bekas komunis duduk korang. Faham ah? Nah, tak bantu. Okey bayin. Okey bang. Jadi dekat sini antara laluan dia orang korang. Dan sebelah kanan saya ni nanti saya tunjuk korang. Ada satu pokok yang orang kampung panggil pokok 1000 muka. Betul lah korang? Pokok 1000 muka. So kat pokok tu ada macam muka-muka. Dan sebelah kanan di belakang pokok tu ada kubur-kubur lama geng. Dan Kiki terima kasih. Kubur-kubur lama yang ada tanda, tapi tanda ada yang patah kan. Jadi banyak kan tanda dah hilang, tapi masih ada lagi yang 2-3 lagi yang masih lagi nampak macam kubur. Dan kenapa hutan ni hutan nanik? Nah, salah ejaan ke tak korang? Hutan nanik ni sempena nama seorang perawat ataupun orang sini panggil bidan bomoh lah korang dekat sini. Jadi dia telah meninggal beberapa puluh tahun yang lepas. Cuma kubur dia tak ditanam di sebelah kanan. Kubur dia ditanam jauh daripada kubur-kubur lain. Faham tak? Ditanam kubur lain disebabkan dia dikuatiri ataupun disyaki ada ilmu hitam. So kat situ saya tak tahu lagi adakah kubur tak terima, adakah orang kampung yang nak jauhkan kubur dia, apa semua. Jadi dekat sini geng, pernah juga orang cerita dan dia juga penanggal. Wallahu a'lam, itu saya tak pasti lah korang. Adakah bidan, perawat dan juga penanggal. Tapi bidan dengan perawat ni memang kerja dia lah korang. Cikgu dah gigi, terima kasih korang. Jadi selepas kematian dia apa semua kan, sampailah geng, sekarang pun masih lagi ada yang berjerembab. Sekarang masih lagi ada yang duk berjerembab, nampak? Faham tak? Kelibat seakan-akan dia, iaitu seorang tua ataupun kita kenal sebagai Nenek Kebayan. Tetapi geng, Nanek ni sempena daripada nama Nek Na, seorang perawat, seorang bomoh yang dikenali sebagai Nek Na. Allahumma salli ala nabiyyika wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma zid rabbina malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnatin nas min jinnatin nas min jinnatin. Geng, saya tak tahu nak cakap apa. Adakah suara baby? Demi Allah korang. Saya bangun cari tajak. Touchlight. Pisang. Macam itu saya tak tahu mana. Sekejap aku. Sedap mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kamera okey lah korang? Allah Akbar. Dia macam-macam ni. Bismillah. Kata apa ni? Jangan saya naikkan brightness. Saya rasa macam gelap sangat. Ataupun tempat ni memang gelap. Lag eh. Saya reset. Gelap ni. Betul-betul gelap ni.
gelap je. Saya tak tahu lah. Brightness dia naik tu ke. Dekat 70%. Brightness. Assalamualaikum. Jom saya tunjuk korang daripada jauh kawasan kubur dan jauh. Kawasan kubur lama dan juga pokok 1000 muka. It's okay. Okay, kita dah sampai dekat pokok 1000 muka. Saya tunjuk kat korang kenapa orang kampung panggil pokok 1000 muka. Ini kubur lah korang. Yang korang tengok tu ada putih-putih tu. Ini semua kubur tau. Tu ada kayu. Kubur-kubur lama geng. Dan dia orang cakap kalau boleh tak payah masuk situ lah. Kan takut. Yalah, kita terpijuk kubur ke apa semua. Sebab ada kubur-kubur yang tak ditandakan lagi. So okay, ini pokok 1000 muka yang orang kampung gelarkan. Kau boleh tengok ada banyak muka kat sini. Itu, ini, nampak tak? Sampailah ke atas korang. Tu. Semoga dimana macam nak. Amin. Menakutkan betul. Macam muka betul. Macam muka. Dia orang cakap ada yang macam muka monyet. Kan? Ni belakang ni ada lagi. Sampai ke atas. Sampai ke atas. Pokok ni jauh. Pokok halus. Ni kawasan kubur ni. Saya tak nak masuk korang. Macam tak beradab pula kan. Kubur-kubur lama. Jom kita masuk ke hutan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada minister. Gelap malam ni korang. Saya tak tahu kenapa gelap macam ni. Betul. Untuk dengar orang sembah, ha? Ada orang ketawa. Ada orang ketawa. Ada orang ketawa. Dengar tak? Macam bunyi baby pun ada tau. Ni bisik ah. Sabar.
Kenapa bunyi kuda? Hai. Hamba. Dengar ni. King, saya datang naik. Saya tak pernah dengar ngilai ni. Sumpah ni, kat hutan naik. Saya tak pernah dengar bunyi macam ni. Dia macam rapat dengan Nas. Dia kata nak. Geng, saya macam pelik je yang terselit siapa ni. Terselit ni pun problem tu. Sekejap okey, sekejap tak okey. Dia macam short-short. Dia macam short-short korang. Kejap okey, kejap tak okey. Tengok. Toslet saya yang 600 tu hilang korang. Saya tak tahu tinggal kat KL ke kat mana kan. Saya tak ingat lagi. Saya cek satu kereta tak ada. Jadi toslet yang saya pakai sekarang ni adalah toslet yang saya dah pakai hampir 4 tahun. Geng, saya lag kau. Ramai yang komen lag ni. Sebab ramai yang macam something kat situ. Kau nampak pokok ni? Kejap. Nampak tak pokok tu? Okey. Korang perasan tak belakang dia apa? Kejap, saya pakai lampu merah, saya pergi ya. Tak tahu halusinasi saya ke apa. Bismillah, saya pergi belakang pokok. Assalamualaikum. Tu, korang. Okay. Aduh. كلمة الله تمت مشاري مهل الآن قبل أن أنتهي. Kan yang gelak tu burung korang. Yang korang dengar gelak tu adalah burung. Orang yang bahasa hutan dia akan tahu burung apa ke. Dia akan tahu burung apa. Salah satu tempat favorit. Kita masuk sebelum saya fikir nak jalan jauh. Ingat tak kita penuh jalan jauh sampai ke
Tu saya pijak tu. Sakit kan? Ini busuk ni orang panggil. Tu tak? Tak nampak korang. Korang rasa clear putih ataupun sekejap lampu saya tak boleh set up sekejap. Saya habis bateri korang. Saya habis bateri confirm. Dia jadi panas ni, nak jadi overheat. Kat mana? Assalamualaikum. Ada je besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara. Assalamualaikum. Saya dengar suara orang bersembang ramai. Suara orang gelak. Itu apa tu? Adakah betul manusia ataupun tak? Korang nak saya teruskan? Saya pergi dekat tempat tu. Lepas daripada pokok putih belah kanan tu, kita pergi tengok lorong tu. Terus mana gelap? Budak motor tu kot geng. Jauh geng korang. Kalau motor kita dengar daripada arah belakang, daripada arah surau. Tapi tak ni geng, ini arah dalam Ini daripada arah dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila masa tak dengar pula suara. Klip-klip. Klip-klip. Sejuk nak hujan ni. Tapi angin tak ada. Muzik gamelan. Macam petanda sebab burung bunyi. Wah, terkejut saya tertutup lampu. Petanda apa? Orang tutur cakap burung. Ada 2-3 spesies burung yang memberi amaran. Yang ingin menolong kita. Okey, bau.
Bawa masjid. Tak lah geng. Macam ni lah korang bawa orang yang pergi sembahyang Jumaat. Kita duduk dalam ramai-ramai orang. Faham tak? Geng, siapa nampak saya suluh kabus, tapi orang kabus hilang. Bukan kain korang, bukan kain yang ditarik masuk ke hutan tak korang. Seperti kabus tetapi hilang. Bukan kain, sumpah geng. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul dekat sini Pokok ni betul-betul dekat pokok. Assalamualaikum. Kau betul. So nice. Dia cakap belum. Kabus lagi depan. Benda apa hitam? Saya tak nampak hitam ni korang. Assalamualaikum, aku salam mana ni? Aku salam semua. Belakang. Hai. Oh, gue terkejut dari kaki, terpijak kaki sendiri. Bodoh tu apa pokok? Pokok. Terpijak kaki sendiri, boleh terkejut dah korang. Dia punya takut tu. Kau, HR kau? Mana HR? Ada belakang hitam kau? Tak boleh naik. Baju putih yang panjang. InsyaAllah. Tapi kan kalau korang cakap korang menggunakan batin, ha? Apa dia? Wih. Aduh, bongkok betul. Hello? Bismillah. Bismillah. Oh, ada laluan. Korang. Ada laluan tapi macam kenapa bergerak
laluan. Allah Akbar. Bunyi ya korang. Korang boleh nampak. Hai. Apa dia? Hai. Bukan kelik-kelik tu. Orang gelak. Gila ke? Tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu tengok. Ada laluan, saya tak tipu geng. Tu. Astagfirullah, belakang saya lagi. Bunyi ayam. Ada bunyi suara orang. Ada bunyi ayam. Hai. Apa tu? Tak tahu lagi. Burung ke? Burung hantu. Tu tak? Muka burung hantu. Bukan lah. Tak tahu lagi. Mungkin akar-akar ataupun apa. Mana laluan tadi? Ini. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa ke korang? Kita cuba. Jangan nak pokok hutan. Tu apa Yen? Saya nak masuk tapi kita terbantu. Inilah tentu-tentu ni korang. Sebab ada pokok hutan dan dia tertutup macam ni. Korang tengok lah. Dia ada laluan tapi korang tengok lah. Dia dah tertutup macam tu. Faham tak? Jadi kita akan masuk celah ni. Saya akan masuk celah tu. Dia dah macam satu petak. Nampak tak? Dia macam Hello? Hello? Macam bunyi anak painter nangis kau? Bukan anak painter, confirm.
Sebab bunyi kat atas pokok ni. Sebab panther memang dia punya sarang, geng. Saya tak tahu loh. Bunyi macam anak kucing baru lahir tau. Gini takut kan. Macam pala. Oh. Dengan macam ni. Ni kalau saya tutup lampu. Belakang sini. Tu korang. Korang tengok sendiri apa yang berjalan. Saya tak jalan kau. Allahu Akbar. Siapa yang berjalan korang tengok ah. Okay, kita ke depan sikit ya korang. Saya ambil ayak je ah. Kita minum ayak dekat base kita boleh. Jalan belakang. Demai tak? Dia ada kat situ korang. Dia tak pergi mana? Dia tak pergi mana? Dia datang. Betul-betul depan kita korang. Betul-betul depan. Sejuk. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bukan asap vape korang. Korang tengok dia punya asap macam mana. Korang tengok dia punya asap. Saya tunjuk ni geng. Saya takut tapi saya tak pergi. Betul-betul datang ke arah saya korang. Betul korang. Korang tengok depan saya betul-betul korang. Ini bukan saya buat live menggunakan komputer AI ke apa tak korang. Kejap korang. Sumpah tak sedar hati. Demi Allah korang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tenanglah makhluk-makhluk Allah. Anggaplah kedatangan kau adalah sekadar mengziarah. Apa? Hoi, kucing. Hai? Saya terkejut geng. Saya takut panther.
Takkan dia masuk kubur? Saya rasa dia masuk ke kubur lah. Aku jelas. Saya rasa kucing lah korang. Ada shining tak dia punya mata? Saya punya kucing. Dia akan keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kucing. Assalamualaikum. Geng, saya terangkan korang ada otak sebagai orang yang dewasa. Korang boleh buat pilihan, fikir secara logik korang. Saya nak buktikan benda ni betul atau tak boleh. Tetapi korang sebagai yang ada akal kan, individu yang dah dewasa, korang boleh fikir sendiri. Saya satu je benda nak buat korang, itu bukan kain yang ditarik tak korang. Tetapi kalau korang nak cakap asap, okey, kalau asap adakah berbiji macam tu? Bukan kain yang saya tarik korang. Dan saya bukan jenis nak flick cam. Kalau saya nampak, saya akan statik kat situ untuk korang tengok puas hati. Kalau saya boleh, saya bertahan. Kalau tak boleh, saya akan gone. Habis ayam saya boleh. Semut masuk dah. Saya akan balik terus kalau saya tak boleh. Tapi ini saya boleh. Boleh tak geng, saya minum air sekejap dan isap rokok sebatang. Okey, untuk One Museum kita akan masuk pukul 12 korang. Kalau kita masuk awal, saya takut vibe tu tak sampai. Tetapi saya akan live 10.30. Saya akan live 10.30 untuk saya tunggu korang masuk. Saya akan live 10.30 di luar War Museum tu. Sampailah pukul 12 kita terus bangun dan masuk. Sebab apa geng, kalau kita jalan awal, boleh je saya nak masuk pukul 9, pukul 10. Tapi awalnya last pay bila saya belum buat tutup lagi. Kena balik kerja ke 11.30. Okey, siapa yang nak tiket, pergilah Wasabi nombor tu. Nak beli tiket, okey. Korang nanti korang Wasabi ya. Ibu tak ada ni. Kalau ibu ada, Kak Kasih pelik tak panggil ibu. Kalau dia, entahlah, saya pun tak tahu. 12 tak apa, kita tengok geng. Kita tengok atas kutipan kita. Sekarang ni kita punya target 4.5 untuk 3 jam. Tapi kalau tak capai target, kita boleh buat 2 jam, 2 jam setengah. Sebab saya perlu beli Starlink, iaitu satu line internet yang ditarik melalui satelit. So harga keras lah korang. Saya terpaksa beli yang second hand untuk saya live kat situ. So sekarang bajet kita hanya ada untuk pay War Museum sahaja. Agak Nas, berapa Starlink saya dapat yang second? V4 kot. V4 ke V2 saya tak ingat lah. V4 atau V2. Dia punya Starlink version tu, upgrade. Saya dapat 1,900. Orang perlis. Hospital gila insyaAllah korang. Hospital gila insyaAllah bulan 7. Hospital gila macam biasa geng. Gila tak gila kan. Kalau kita dapat kutipan War Museum lebih, ada modal kita ke Johor tanpa buat live private, kita buat open. Tapi andai kita tak dapat kutipan untuk War Museum, kita buat private 10 korang. Saya lek ni, siap-siap.
Select kat korang. Sebab komen tak jalan. Dekat saya lah, dekat korang saya tak pasti. Dekat saya memang komen tak jalan. Ada. Suluh dia akan apa, geng? Kalau kita suluh dia akan apa? Kalau kita suluh dia akan apa? Pecah, hilang. Kabut terbakar berasa tok, geng. Dengar step. Korang akan dengar step. Saya kali disebabkan saya akan dengar je bunyi. Cak. Bunyi macam tu. Setiap kali saya akan pusing. Cik yang suluh nak tengok dia sentuh tak? Weh, jangan korang. Saya biasa disentuh lah korang. Tapi korang nak tahu macam mana kalau saya tak suluh? Maknanya kita malapkan macam ni. Kita malapkan. Putih tu apa bukan? Putih tu pokok kayu. Pokok kayu. Batang kayu yang... Batang pokok yang tumbang tu. Kena kilat tu. Disentuh nak peril. Siapa tu? Hello? Dia lari ya? Tu. Kalau tak suluh nak macam mana? Takkan saya nak malakkan lampu direct. Kita tak nampak apa-apa lagi kalau kecuali lampu merah. Nampak? Tu. Percayalah cakap saya, geng. Bukan kain korang. Bukan kain korang. Geng, saya tak tahu lah, geng. Kalau korang tak tahan dah darurat, saya rasa siapa-siapa yang hiking terkejut macam ni, satu je saya nak pesan, geng. Janganlah panik lari ke hulu ke hilir. Kan kalau nak keluar je, ikut by step. Jangan lari. Astaghfirullahaladzim. Bunyi macam ketukan beduk 2 kali ya. Sekejap, saya ambil kabel sekejap. Berarti nak habis. Macam ketukan beduk tak 2 kali. Sekejap, saya tutup kabel sekejap. Ya Allah, kabel tak masuk. Kabel tak nak masuk. Nak ada stiker sekejap boleh? Kita mula kat sini balik. Saya letak stand sekejap. Kabel siapa? Dia tak masuk rapat. Okay. Dari sebelah kabus. Kabut tu ikut je mana? Sebelah kanan. Itu pun daun. Belakang.
Bukan tu, ini yang kau nampak tadi ni. Daun pelepah. Kat sini ada pelepah betik je korang. Kalau batang betik tak ada, orang sini selalu ambil batang betik tu main kat dalam rumah, main tiup-tiup, membus tiup batang betik. Kita masuk ke sini. Main trompet, betul. Bismillah. Buah bangkai ya. Siapa tu? Buah bangkai takut tali pinggang je korang. Takut ni sebab daun timbun banyak. Saya takut sarang kan. Daun timbun tu banyak. Kalau punya mesin okey baik. Buah bangkai benda tu betul geng, tapi dia ada perbezaan lah dengan tali pinggang. Tali pinggang ni bau sedikit lain, dia tak macam bangkai makhluk tu. Kau tengok saya nampak rumput-rumput cantik tau. Sekejap. Dekat situ saja korang. Dekat situ saja rumput. Rumput tebal. Nampak tak? Dekat situ saja korang. Situ saja. Keluar daripada kayu tak ada geng, kosong. Nampak tak? Situ je. Macam itu kebang tunas. Oh my god. Ni. Tunas. Aduh, apa benda tu lah. Jangan cakap binatang je korang. Pelepah. Pelepah. Aduh. Jom kita cuba masuk sini. Aura dah semakin sejuk. Wih, dia dah mati. Suara gelap. Dengar tak? Itu orang berjalan. Sejuk okey. Saya tak tahu sejuk sungguh okey. Saya nak jimat bateri. Bukan saya ikut laluan lain. Kenapa ada tanda? Kenapa ada tanda ni?
Allahu Akbar, geng, atas kepala saya lagi. Allahu Akbar. Allah, geng. Geng, tekan satu, korang. Alah, lain kali tegur, geng. Janganlah Nas ambil lah bunga. Kalau korang tak suruh saya pegang bunga tu, saya tak pegang lah korang. Bila korang pegang, suruh saya pegang, saya terpaksa pegang. Nanti orang cakap Nas sombong. Korang suruh Nas pegang, nak tengok. Cantiknya bunga tu. Saya pegang, saya yang kena. Korang kat rumah. Ya Allah. Ada benda cakap. Okay. Ada benda baru. Sabar. Tak tahu yang cakap apa. Kurang dengar lah. Dia macam menghalau tu. Marah. Benda marah. Datangku bukan untuk mencabar, berdamping serta bersahabat. Anggaplah kedatanganku hanyalah sekadar mengziarah, berkongsi alam, InsyaAllah beramal kepada Allah SWT. Jika Islam agamamu, tenang, wahai hamba Allah. Ramai korang, ramai. Assalamualaikum. Ini saya pakai merah sedap. Tak nampak bro. Ramai je. Tu dia orang masuk ke dalam. Semua masuk ke dalam. Semua masuk ke dalam. Tutup. Semua masuk ke dalam. Semua masuk. Tapi ni tak tahu kisah. Tak tahu ke arah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun ala Sulaiman fi alamin. Macam nak masuk je. Ya Allah, Tuhan aku tak boleh. Ada sedikit pelik dengan diri sekejap. Allah Akbar. Ya Allah, ya Tuhan ku, mudahkan urusan ya Allah. Sedarkanlah hamba ya Allah.
Saya dah kahwin korang. Allahu Akbar. Yang dilaknat aku perintahkan kau. Wahai jin kafir, dan jika Islamkan agamamu, aku perintahkan dengan kalimah la ilaha illallah. Dan aku selitkan perintah Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Allahu Akbar. Perempuan geng. Tu. Saya nak keluar, saya kena ambil situ. Ada yang nak bantu saya. Ada yang nak bantu saya keluar ni. Adakah saya perlu ikut dia? Saya ikut dia. Macam tu. Kabus, mana kabus? Korang tengok
Bentuk macam apa? Bukan saiz kita korang. Semua saiz besar. Semua saiz besar. Kenapa kucing kat situ? Dia nak buat saya keluar. Percayalah cakap saya, okey. Kucing tu nak suruh saya keluar. Jangan keluar. Jalan yang saya masuk tadi lah korang. Saya tak sesat. Tapi saya... Korang dengar bunyi, saya pusing ni. Saya ganggu dia orang ke korang? Saya ganggu dia orang. Banyak lagi. Saya ganggu dia orang ke tu? Tak sedap badan lah korang. Dia bukan bau bunga ni. Ni bau, saya tak pasti bau apa. Kalau bunga pun mungkin campuran bunga lebih daripada 2, lebih daripada 1. Okay. Saya cuba flip cam. Nak tengok korang nampak apa-apa tak daripada saya flip. Kalau nampak perempuan, bagi tahu kat saya. Bismillah. Minta maaf korang, gelap tak nampak. Gelap tak nampak. Saya akan straight ke depan. Beberapa langkah kita akan flip cam terus. Boleh tak korang? Sumpah geng, saya cakap wangi. Kita jalan beberapa langkah. Saya akan turun cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geng, saya macam nak lari lah korang. Saya tak nak duduk lebih daripada pokok ni. Perempuan geng, saya cakap perempuan. Jangan cakap dia datang. Dia ikut geng. Ada ustaz tak geng? Ada ustaz tak? Siapa-siapa ustaz kau? Boleh naik tak korang? Saya blur ni, tak tahu nak buat apa. Geng, dia ikut geng. Allah Akbar korang. Dia ada belakang ni. Saya nak keluar ke pintu keluar, tapi saya tak nak lah. Kita dah dekat ni. Tak boleh, tak sedar hati. Saya nak keluar, saya tak tahu, tak sedar hati saya. Saya rasa macam nak terbawa dia. Adakah kucing tadi korang? Adakah kucing tadi? Petanda ataupun petunjuk? Geng, dia datang geng.
mati macam tu. Saya pergi kat kakak itu lah, dekat kursi kita. Boleh korang? Aduh, sakit lagi siapa. Nak kayu. Ada lagi tu. Nampak tak ni? Tu. Tak boleh azan ni tempat ni. Saya bercakap dengan korang, ustaz-ustaz tak benarkan azan dekat dalam hutan. Sebabkan ada makhluk yang kita panggil sebagai jin Islam yang beramal juga kepada Allah SWT. Kita tengok ni. Kita duduk kat kereta sekejap korang. Saya duduk dekat kursi saya sekejap. Ni kursi saya kat sini. Pergi bang. Nak briefing sebelum live. Okay, Kak Linda, untuk live nanti 21 hari bulan petang saya akan ke War Museum untuk test Starlink. Andai saya dapat beli Starlink, 21 hari bulan petang saya akan live petang di War Museum untuk test Starlink. Jarak dia apa semua, kata saya 40 meter daripada tempat kita letakkan Starlink tu, Wi-Fi Starlink tu. Dan 22 hari bulan malam saya akan live 10.30 dekat luar dulu korang. Kita akan live sejam setengah dekat bahagian luar. 12 tepat pihak War Museum akan buka pintu dan saya akan masuk seorang diri dan diorang akan lock daripada luar. So itu lagi sebab Karin tak sedap hati, sumpah. Bismillah. Disebabkan masuk situ dia ikut satu kepala lah korang. Okay, faham? Ada lagi kan? Hang buat magic tau. Susah sikit. Okay, baik korang. Bismillah. Saya rasa kucing betul ni. Saya rasa kucing betul. Takkanlah kucing jemaah ni. Pulak dah. Tiap. Si pelik lagi. Depan lagi sikit. Kenapa ada tadi tak ada jalan ni? Bismillah. Lapang ni. Itu laluan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Wih, laluan panjang tu. Tu. Dia macam gua tau. Lo? Tu. Dia macam orang buat kau tahu tak macam orang tebas. Ha? Gelap. Nampak tangan tak? Ha? Takkan gelap terus orang? Ada. Gelap terus orang? Kejap korang, saya reset kat sini jap. Saya takut bug ni. Kejap. Dah belum? Korang, kalau tak okey saya nak reset. Dah okey. Dah okey. Nanti patah ni. Okey, jenis. Tak masuk ke dah? Tak masuk dah. Kamera. Ya ke? Nanti kau hantar rekod. Sejuk semula korang. Saya sejuk semula. Okey korang. Allahu Akbar. Allah Rabbi. Perasaan dah ramai sejuk jadi macam orang ikut lah korang. Dengan step kabus. Tak nampak. Oh Akbar. Weh, tak sedap ke? Tumpah ke? Saya tak tahu. Apa tu? Keng, ini pelik lah korang. Ini betul-betul saya sakit ulu hati. Ada jeritan, siapa dengar tekan 1.
Udah hati saya. Sakit. Ya Allah. Macam mana ni? Lebih. Selamat datang kembali pada sini. Kucing hilang terus. Suruh ketawa sekarang kau? Saya tak dengar. Habis. Petanda korang. Petanda. Yang dilaknat, yang dijadikan daripada api. Ya takun min yatin ja iblis rahmatullah ufaritu baik manrah man fatayuk kafayakun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri al-an kabilanatillah ya masyarajin. Geng, kita tak jumpa yang baik dah korang. Kita tak jumpa yang baik dah. Kita tak jumpa wangian yang wangi. Kita tak jumpa makhluk yang tolak kita untuk keluar. Kita dah tak dapat aura baik. Ini benda tak baik korang. Saya tak tahu adakah kafir punya jin. Saya terangkan sikit perbezaan jin dekat lautan. Dia ada dua golongan jin Islam dan juga jin bukan Islam. Yang kita selalu fitnah bunian. Sembunyikan orang apa semua. Kebanyakan adalah jin pari atau jin yang kat lautan, bukan agama Islam. Dan dia orang selalu menyesatkan kita dengan bau. Korang masuk kat lautan, korang lapar. Dia akan buatkan korang rasa lapar dengan bau-bau. Tapi kalau korang yang bujang, selalunya dia akan umpan dengan perempuan-perempuan cantik kat dalam hutan. Itu yang kita gelarkan jin pari. Korang boleh research, jangan ambil ilmu daripada saya, sebab saya pun research. Daripada ustaz-ustaz. Cik, ini motor keras. Motor keras orang Feda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Kita ambil barang terus ke kereta. Sekejap. Kita masuk sembang kereta. Saya akan flip camp dekat dalam hutan juga. Boleh kan korang? Buat terus. Tengok yang kereta saya. Teruk ni. Masuk dalam kampung. Ini teruk sikit. Hutan tinggi. Kereta saya sampai rosak je. Disebabkan hutan anaknya. Saya cabut ni. Bateri pun tak banyak dah. Saya tak tahu lah ada apa bar. Ada lagi 2. Nasib baik tahan. Ini okey, saya bagi tahu jujur lah korang. Saya pakai je minyak kasturi kijang, tapi bila masuk dalam minyak kasturi kijang ni macam tak berbau korang. Tapi bila masuk dalam kereta, tempat tertutup macam ni, bau-bau kuat. Tempat tu berubah tak korang? Tempat yang terang tu, tempat yang lapang tu, terus jadi ha? Lalat panjang tu. Tapi nampak tangan lah. Macam kau tau. Geng, tangan saya nampak tau. Hello? Tangan saya nampak. Kenapa depan tak nampak? Macam orang buat. Yalah, tangan nampak. Macam orang tepas sikit. Gelap. Nampak tangan tak?
Macam itu, macam lampu ditutup. Tapi kalau lampu saya ditutup, okey korang tengok, saya tunjuk function lah korang. Okey, kalau lampu saya ditutup, korang akan dengar macam ni. Kejap. Ni. Okey. Ini lampu saya tau. Ini lampu saya. Kalau lampu saya ditutup, korang akan dengar macam ni. Buat tak? Okey, itu kalau lampu ditutup. Okey, contoh saya tunjuk kat korang. Ini tak ada bunyi, geng. Tu sebelah kanan tu ada lorong tau. Lorong macam gelap terus. Ui, laluan panjang tu. Barang mobile. Yang nak kena tampar tu. Dia macam gua tau. Takkan phone saya problem lah. Yo. Tutup skrin. Nak keluar daripada situ baru terang balik. Baca seronok saya tunjuk laluan tu. Dah nampak ke maksud? Saya nampak, geng. Dia ada laluan tau. Laluan. Okey, saya tunjuk contoh kat korang. Dia macam gua tapi bukan gua korang. Maknanya laluan yang terjadi daripada Apa tengok tak? daun-daun, pokok-pokok. Ya, aku tak nampak apa pun. Korang faham tak? Jadi macam lubang yang dijadikan daripada pokok-pokok. Macam tu lah umur. Bukannya lubang gua batu, tak. Memang bukan ni. Dia jadi lorong macam dekat macam mana. Saya takut bugnya. Gebang, faham. Tu tu nampak. Macam mana tunggu. Nampak tak? Itu saya tunjuk torchlight ni, dengar. Ini kalau saya main torchlight, korang akan dengar macam ni. Sekejap. Dengar tak? Itu torchlight. Sekejap. Nampak tak? Dengar tak torchlight? Kalau tak okey saya nak reset. Kalau torchlight memang bunyi macam tu korang. Ni korang dengar. Sekejap bang, saya reset kat sini sekejap. Saya takut bugnya. Kami tak tengok, tak diizinkan. Dengar. Sekejap. Dah belum? Korang, kalau tak okey saya nak reset. Ada kat depan tu. Aduh. Saya pelik ni, geng. Kan? Kemarahan selalu juga. Kemarahan boleh juga. Pergi malam ni tak sempat juga tengok Nal Farah dia cakap pula tu. Betul Kak Ki. Memang nampak jelas perempuan Katarina. Saya tak nampak jelas, tetapi kat sebelah saya tu saya rasa macam perempuan korang. Kan? Kita ada ni korang. Kita cakap apa? Rasa kita tu korang. Dan saya hanya tengok melalui anak mata. Saya tahu, geng, ada satu op yang duduk kat sebelah straight je, geng. Duduk straight je korang. Kan? Kalau korang pasal setiap op yang saya suluh asalnya berbentuk tinggi, berdiri, geng. Berdiri straight. Perasan tak? Tapi bila kita suluh lampu je, dia automatik dia akan pecah. Perasan tak? Dia akan bergerak ke tepi hutan, ataupun naik ke atas, ataupun hilang ke kawasan. Baik-baik Zuhaz ni. Insting, betul. Saya cakap terang, geng. Kalau orang cakap itu asap rokok, kenapa asap rokok tu dia tak stay je, geng? Kalau betul asap rokok, dia stay kat situ, hilang kat situ. Tak, ini dia bergerak, geng. Dia datang ke arah saya, korang. Lepas tu orang akan cakap, ini Nas pakai kuasa kemut. Jadi bila kuasa kemut tu lah benda tu datang kat dia. Pula jadi macam tu. Sebab tu saya cakap taksir orang hanyalah andaian. Andaian ni bukan satu proof, bukan satu pembuktian. Thank you for watching. Please subscribe.